Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk video ni macam mana kita nak reset password nak AI. Kita lupa password kita. Okey. So dekat atas ni kita buka browser, lepas tu kita type nak ai.my. Lepas tu kita pergi dekat belah kanan ni ada log masuk, kita klik situ dan kita klik ada perkataan lupa kata laluan, kita klik dan kita masukkan email yang kita nak, yang kita untuk terima password barulah. Okey. Lepas tu kita klik hantar link reset. Okey, bila dah klik, kita tunggu sekejap, kita akan dapat email. Okey, email dihantar. Jadi kita buka email. Okey, kita buka email kita, lepas tu kita tengok. Okey, dekat situ dia ada button untuk kita klik reset kata laluan tu. Okey, jap. Okey, so dia akan jadi macam ni lah. Bila kita klik button reset kata laluan dekat email, dia akan buka macam ni dan kita boleh masukkan password yang barulah. Okey, saya masukkan password baru. Lepas tu kita sahkan kata laluan, pastikan password tu sama kedua-dua ni, okey? Kalau kita tak pasti, kita boleh klik ikon mata ni untuk tengok, pastikan dia sama. Lepas dah sama, dah okey, jangan lupa untuk save dekat kita punya mana-mana nota. Dan kita klik kemas kini kata laluan. Okey, kata laluan dikemas kini. Okey, lepas tu dia akan terus pergi ke log masuk lah. Bila kita dah log masuk, kita masukkan balik kata laluan tadi. Lepas tu kita log masuk. Okey, berjaya log masuk. Itu saja. Terima kasih.